Saya sakit kaki nak sembahyang jemaah bawah. Jemaah dan sah tak solat saya. Tahu saya kalau masjid 2 tekak kena naik dulu atas belakang. Tak betul. Yang betulnya sah. Sembahyang tekak atas duduk bawah sah, sembahyang tekak bawah duduk atas sah. Jangan duduk depan dari imam. Kerana masalah khilaf tentang sembahyang ni ada 18 khilaf. Ni saja. Tu imam dalam masjid sembahyang luar, belakang divider, belakang kolok, belakang lori, sah lagi. Dengan syarat mu yang di luar masjid atas padang, atas parking jangan lebih dari 300 hasta sampai ke belakang sekali orang yang sembahyang. Faham lagi? Tapi ada 4 syarat. Salah satu kena tunai. Mu sembahyang belakang tu, orang sembahyang datang mu sembahyang bawah, ada 4 ni mu kena buat. Dapat tak apa dah. Dengar, nampak gambar imam. Tak nampak apa saja dekat atas. Dengar suara imam. Cukup dah. Supaya kita tahu rokok atau sujud. Okey? Kalau tak dapat juga, nampak makmum yang lain. Tak nampak makmum, dengar suara makmum. Last sekali dengar suara makmum. Sudah sah dah. Pak ni tak ada. Imam tak nampak, imam tak dengar, makmum tak nampak, makmum tak dengar. Pakai agak je lah. Tidak sah sembahyang.